Alright guys, di video kali ni, jom teman saya pergi cari barang apa yang menarik yang ada kat jalan-jalan Jepun. Jom kita masuk. Okay, first thing benda yang saya jumpa adalah satu Rubik's 2x2 yang original. Saya jalan depan sikit, and then saya jumpa lagi barang daripada jenama Rubik's ni. Saya sambung lagi sesi pencarian, and then saya jumpa banyak lagi barang daripada jenama Rubik's. Mestilah kena borong semua. Next, ini agak unik sikit. Kalau korang tengok kat sini, saya jumpa satu Rubik's Cube daripada jenama Dayan. Harga dia pun RM6 je. Jadi mestilah kena angkat. Dan last kali kat sini saya jumpa barang yang sangat-sangatlah menarik. Apa yang korang tengok sekarang adalah Rubik's Cube 3x3 lama dari tahun 1980-an. Harga dia RM3 je. Okey, dah selesai menyelam, jom kita balik. Dah sampai rumah, jom kita unbox semua Rubik yang saya beli tadi. Sebelum saya review, jom tengok saya selesaikan semua Rubik's Cube ni dulu. Okey, macam yang korang tengok kat sini, semua Rubik ni dah pun siap. First kali kat sini, saya ada 3 Rubik 3x2x1 dan semuanya ada gambar minion dari movie Despicable Me. Next, kat sini saya ada 3 Rubik 2x2. Tapi yang satu ni pelik sikit sebab kat bocor dia ada bentuk rounded macam ni. Ini adalah Rubik 2x2 yang normal. Dan yang ni special sikit, ini adalah hasil daripada collaboration antara syarikat Rubik dan juga syarikat Bandai dari Jepun. Next, kat sini saya ada 2 Rubik 3x3. First kali, ini adalah Rubik daripada jenama Dayan. Tapi macam yang kau nampak, kebanyakan stiker dia dah pun tercabut. Next, ini pula Rubik's Cube 3x3 jenama Rubik dari tahun 1980-an. Macam yang kau nampak, dia punya susunan warna pun memang sangat-sangat berbeza dengan Rubik's Cube yang moden. Memang sangat-sangat bertuah saya dapat jumpa Rubik's Cube ni. Dan last kali, saya tak tahu ini Rubik jenis apa, tapi cara pusing dia macam ni. Saya rasa itu je untuk video kali ni. Cuba komen apa pendapat korang tentang semua Rubik yang saya beli ni. Terbaik!